Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to Yusuf Sembang Kari. So, kita nak cover transfer news yang aku tak sentuh dah beberapa hari sebab kekangan masa. Tapi sebenarnya bagus juga kalau aku fikir balik, sebab aku ada banyak time untuk hadam setiap transfer yang berlaku ni. Sebab selalu dapat apa-apa news, aku terus break it down, especially kalau setup semua dekat dengan aku. And kali ni aku ada banyak masa untuk fikir, sebab siapa je mat tak penat kena scam dengan Chelsea kan. Berbijak atas bumi yang nyata lah. Sejak zaman Arteta masuk ni, almost setiap season mat kena scam dengan Chelsea. Tak adalah scam kan. Tapi kalau kau dak Chelsea, kau akan cakap Arsenal ni Arsenal scam kan. Tapi kenapa aku cakap tak adalah scam? Sebab kalau kita tengok past signings yang kita ambil, apa yang latest under Arteta lah, Jorginho solid, tak adalah kena scam sangat. David Luiz scam separa. Dia membantu lah, leadership dia dengan experience main peranan. Tapi it's not tak boleh expect it's a world class signing, sebab Arsenal memang ambil player Chelsea yang almost finished, faham tak? And last season Sterling yang kita, aku rasa boleh kita kirakan scam lah. Walaupun kita tak perlu bayar gaji dia full, but still the amount of money yang kita pay, aku rasa dengan the fact that kita tak gunakan dia, baik kau sign siapa-siapa lagi lah, nak cakap experience ke apa, aku rasa tak ada apa-apa orang panggil. Aku boleh kira je berapa gol aku rasa sebiji je dalam Premier League, ataupun tak ada gol, assist je. Tapi dia punya dribbling completed memang sangat rendah, especially zaman masa Arsenal perlukan banyak gila players. But tu bukan apa kita nak sembang kat sini. Kita nak sembang Fob dah confirm, here we go, Kepa to Arsenal, deal done for the Spanish goalkeeper to join Arsenal as no backup for David Raya. Arsenal activate 5 million clause from Chelsea and all documents are now sealed. One more addition for Arteta after Martin Zubimendi. So signing ni actually sebelum signing yang kita sembang semalam, which is Norgard. And to be honest bila dah lama aku cuba daripada signing ni, buat aku terasa macam sign solid tau signing ni. Aku faham kau kena keep in mind Mamat ni once one of the highest paid goalkeeper in the world in terms of harga dia lah. And dia dipecahkan oleh Alisson. So the fact that masa dia masuk Chelsea tu penuh dengan high ceiling daripada Athletic, tak silap aku. So semua orang expect Mamat ni jadi maybe the next Pepe Reina apa, dah Spanish yang rocket kan. Tapi tak menjadi kenyataan. Sebab satu, mungkin orang cakap tak sesuai English word, tapi goalkeeper ni tak ada istilah sesuai ke tak sesuai. Goalkeeper ni kerja dia stop goal je, faham tak? Tapi it's just that dia punya ceiling tu terlalu tinggi, and aku rasa dia tak boleh main under pressure yang besar. Sebab tu, disebabkan harga dia, aku rasa kita tak dapat the best of dia. Semua orang akan ingat dia punya kontroversi dengan Sari panggil dia tak nak pergi. But actually pasal benda tu ada cerita lagi mendalam ramai yang tahu, tapi aku malah nak sembang. And apa kita nak sembang kat sini, kenapa aku rasa Kepa ni solid signing. First of all, paling logik adalah sebab Arsenal nak Johan Garcia sebenarnya daripada Spain. And itu adalah pertanyaan pertama yang paling besar aku nak keep in mind. Kenapa? Sebab Johan Garcia pun orang Spain kak, Kepa pun orang Spain. So maksudnya language barrier tu dia dengan Arteta tak besar. Walaupun aku rasa Kepa dah boleh cakap English solid, sebab member tu dah kat Premier League lama lah. Okay. And last season kat Bournemouth pun still English League kan. So dia dari segi bahasa tak menjadi masalah untuk Kepa. But aku rasa tu bukan satu benda yang main lah kenapa Arsenal nakkan Garcia ataupun si Kepa, bukan sebab bahasa, tapi bahasa main peranan yang besar. Sebab unity goalkeeper main peranan yang besar. Kalau kau tengok most interviews goalkeeper yang pernah main bola dan dah retire ke apa bagai, dia selalu cakap dia orang punya connection ataupun dia orang punya relationship dengan first goalkeeper yang main second, lepas tu dia punya relationship dengan first, ataupun second goalkeeper punya relationship dengan yang first, ataupun first relationship dengan yang second, semua solid. Sebab kat training dia orang lah. Most trainings yang buat as a goalkeeper ni, kau buat dengan kau punya teammate, which is second choice, third choice macam tu. Betul ada certain team yang sampai 3 goalkeeper, 4 goalkeeper. Sebab benda tu memang penting untuk team unity. Kau tak nak ada tak puas hati balas dendam ke apa sebab kau tak dapat main first E, tak nak. Kau nak kefahaman. Sebab tu kalau kau tengok under Arteta sebelum ni first apa? Sebelum ni tahun lepas, sebelum dia nak yang Garcia, kenapa dia ambil Neto? Sebab Neto dah ada Spanish kak. And the fact that Arsenal tak ada spend duit banyak last season membuatkan sign ni pun sikit, terpaksa ambil lagi loan Neto. Sebab yang sama je, sebab member pun Spanish. Sebelum Neto dah balik, Arsenal penunggang player yang boleh backup untuk Raya, ambil Johan Garcia. And satu benda kau kena faham bila Arsenal nakkan Johan Garcia, one of the best goalkeeper last season kat La Liga, is that dia bukan nak Johan Garcia ni hanya untuk set backup goalkeeper. Sebab Johan dah proven dalam La Liga in terms of the best goalkeeper in the world. Tak ada in the world, in the league lah. So membuatkan maknanya Arsenal nak challenger, player yang berani, yang cakap aku datang sini, aku bukan nak lag-lag, aku nak rembat siapa yang main kat tengah kat number 1 sekarang. Sama macam Ramsdale masuk
Okay, siapa yang main dengan goalkeeper number 1 sekarang masa tu? Aku masuk, aku nak challenge terus as a number 1. Untuk siapa masa tu? Ramsdale masuk, aku tak ingat lah. Sebab aku tengok dia punya podcast tu dengan The Fellas. Leno. I'm here to take Leno's place. Leno, solid goalkeeper tu for Fulham sekarang. Rocket. Tapi yang dia berjaya. And Ramsdale ingat dia selesa. Tak. Siapa yang Arsenal sign next? Arsenal sign David Raya. Siapa untuk apa? Untuk benda yang sama. Ramsdale macam apa yang Ramsdale cakap dia buat masa dia masuk. Take up the place untuk Ramsdale. Ramsdale berjaya. Ramsdale dah caw. Adakah aku maksudkan bahawa Kepa ni akan ambil tempat Raya? Tak, itu bukan apa aku maksudkan. Cuma mindset tu membuatkan Arteta nak play-play yang dia ambil ada mindset macam tu. Neto tu obviously tak lah sebab loan. Macam ni dah signing. Kau dah tak nak bagi alasan apa benda lah. So the fact dia tak dapat Garcia, player yang sebenarnya masuk untuk ambil tempat David Raya dari segi technicality lah. Tapi tahu berjaya ke tak sebab Raya punya experience kat Premier League next level. Memang Garcia ada high ability untuk be better mungkin, but dia belum ada experience, so dia kena compete dulu. Tapi Kepa dah proven. And the fact that ramai orang gelak dengan dia pelbagai. Member pergi Real Madrid, orang boleh argue dia tak main banyak game ke apa, memang menang Champions League. Faham tak? So itu satu kejayaan yang agak besar. And the fact that dia masuk sekarang ni daripada Bournemouth, which is loan last season, punya performance macam mana guys? Tengok performance Bournemouth last season. Hanya Arsenal, bagi cabaran besar kat Liverpool, bagi cabaran besar dekat big teams. City pun kena tibai dengan doang. Bournemouth yang sama yang Kepa is the goalkeeper guys. So jangan ambil ringan dengan Kepa punya experience dalam Premier League aku rasa. Sebab dia dah pernah rasa kejatuhan. So dia tahu macam mana mahalnya peluang kedua ni. So dia nak cuba buktikan dia dekat Bournemouth and berjaya sampai kan dapat sign masuk Arsenal. Okay, mungkin sebab Garcia pergi Barca, sebab Barca mungkin ada bagi dia clear pathway to first team. And dia tengok dekat Arsenal macam tak sangat kot. And to be honest, dekat Spanish siapa je tak nak pergi Barca, Real Madrid kan. So aku faham kenapa dia pergi. Kepa pun dulu pergi kat Real Madrid sekejap kan. So poin aku kat sini, aku rasa Kepa masuk, dia akan cuba setiap upaya untuk bench David Raya. Walaupun aku takkan berjaya. Sebab Kepa walaupun solid last season, satu benda yang Raya ada, dia tak ada, which is confidence in terms of yang dia berikan kat teammate. Aku rasa kalau keeper duduk belakang, defenders masih kau kepala lagi, kita kena main solid betul-betul ni. Tapi kalau Kepa, tapi kalau Raya aku senang lebih yakin. Tapi untuk shot stopping, aku rasa Raya dengan dia tak jauh beza. Cuma Kepa ni dia tak offer satu benda which is dia ada aerial punya dominant tau. Dia start cross, kau tahu Raya akan dapat tangkap. And Kepa tak ada benda tu sebab dia bukan physical punya goalkeeper. Dia lebih pada shot stopper, dan kita boleh argue jugalah ball playing goalkeeper, tapi tak sesolid Raya. Mungkin in time, but we'll see. Sebab Raya aku rasa masuk akan compete sebab dia mesti tak nak duduk bench. Ya, betul tak? Mesti nak main the next World Cup. Siapa je tak nak main kan. And kena keep in mind last season, bayangkan kalau Raya apa-apa jadi kat Raya dengan kala mana Arsenal punya keeper semua, striker semua injured semua, memang jam kan. Kau bayangkan kalau benda sama jadi dekat Raya last season, yang apa jadi kat attackers Arsenal, which is injury. Neto mat main, kau jam aku pun jam. Tapi disebabkan sekarang ni kita nampak Kepa, at least dia proven dalam Premier League kan. Kau takkan kau nak ambil risiko tu. Nak cari player yang proven dalam Premier League ni susah. Walaupun dia tak roket macam Raya, tapi shot stopping ni misalnya untuk Bournemouth last season solid. 5 juta. Chelsea mungkin scam, mungkin tak. Tapi Chelsea pun dah tak pandang. Mamak ni diorang pun nak dapatkan keeper yang hari tu kan, masa sebelum Club World Cup, tapi tak sempat dapat daripada AC Milan tu.